hari ini kita meneruskan lagi pencarian kura-kura dengan landak di kawasan pegunungan, iaitu di Lebanon. Kita akan mencari kura-kura dan landak pada sekitar jam 9, 10, 11, 12 malam. Hari ini ialah pukul 9.30 dan kita akan mencari dalam 2 jam ataupun 3 jam. Kalau tak ada hasil, kita berjumpa di next pencarian. Okay guys, kembali kita lepas ni kita akan buat pencarian kura-kura. Okay, kedengaran bunyi anjing. Mata saya silau. Ini adalah bekas korekan landak, kemungkinan landak ataupun anjing, dubuk dan binatang yang menggali lubang. Terdapat banyak lubang. Kemungkinan memang landak ni, tapi kenapa dia menggorek lubang kita tak tahu. Kenapa landak menggorek lubang? Ini adalah kawasan Semak Samun, di mana terdapat bekas korekan landak. Okey teman-teman, kita telah menjumpai seekor kura-kura, di mana penyembunyian dia adalah di bawah semak dan ranting-ranting yang mati. Ya, itu dah kura-kura kita dapat hari ini. Okey kura-kura, aku akan ambil kau dan membelah kau sehingga kau membesar. Okey guys, kura-kura betina, di mana tak ada lekukan di bahagian dada dia. Okey, nampaknya dia malu. Yeah. Okey kura-kura, kita akan mencari kura-kura yang lain dan kita akan membawa kura-kura ni balik. Okey, setakat ni saja. Kita akan berjumpa di lain video. Okay, bye. Okay, bye. Kita dapat kura-kura.